Street Fighter Naked CC252 2 piston dah masuk kat kedai kita. Let's go. So inilah dia MVP Morbidelli F252 baru masuk kat kedai kita dengan dua color, satu warna hitam dan satu warna putih. So meh lihat cerita macam mana berbaloi tak berbaloi dengan motor ni dari segi harga dia, dari segi riding position dia dan juga dengan performance dia. Let's go. Untuk tayar saiz 110 brand Maxxis, single disc dan juga datang sekali dengan ABS dual channel. Bahagian belakang datang sekali dengan splash guard dan tayar saiz 150 untuk bahagian belakang. Monoshock. Untuk bahagian enjin dia 2 cylinder 4 stroke EVA dan juga dengan double overhead cam. Untuk bahagian tank sebesar 15 liter. Berat motor ni 175 kg dan ketinggian untuk motor ni nak 790 mm sahaja. Meter dah didatangkan sekali dengan TFT meter. Pelbagai info yang korang boleh tengok dekat sini. Datang dengan 3 riding mode, itu standard, sport dan juga dengan expert. USB charging port untuk iOS dan juga dengan Android. Lampu belakang didatangkan sekali dengan LED. Untuk bahagian exhaust datang sekali dengan design yang sangat unik. So inilah dia Morbidelli F252 Street Fighter Naked punya. Alright, so harga body dia bermula dengan 14,000 sehingga 15,888. Okay, yang ni kita akan tengok harga mana yang akan dilancarkan. InsyaAllah nanti akan ambil harga yang terbaru. Untuk korang yang mana berminat dah boleh beli cash dengan lead dan juga boleh Apple loan saja. Tak ada masalah. Alright, untuk korang semua yang mana berminat, apalagi tunggu terus WhatsApp Ali saja dekat nombor ni. Yang paling penting sekali, sekarang kita buat penghantaran seperti biasa saja walaupun minyak dah naik.